kalau anda tak start buat konten, maksudnya anda tengah ketinggalan. Ramai sekarang ni, dia tak try. Walaupun dah try pun, dia tak yakin dengan diri dia. Sebenarnya kita kena, benda ni selagi tak cukup 10,000 jam kita punya training ni, kita takkan mahir lah senang kata selagi kita tak buat. So, dengan nak mahir tu, kita perlukan consistency. Dekat situ, bila mana konsisten walaupun 1% setiap hari, dia akan memberi hasil yang lebih hebat. Kalau kita tak stop, kita punya kehidupan lebih baik. Saya yakin yang tu sebab sekarang ni fenomena konten kena semua orang kena cubalah. Walaupun tak minat, kena try. Kena try. Kalau tak suka tunjuk video ataupun tak suka tunjuk muka macam ni, boleh try dekat track. Boleh tulis apa yang nak tulis hari ni kan, tulis je. Sebab tu konten tak mestinya buat video. Tak mestinya buat video. Gambar boleh, gambar Carousel. Kalau tengok konten saya ada gambar, ada tulisan tu, jadilah kan. Sebab saya dah konsisten. So saya pun penat juga nak buat video banyak-banyak. Sehari 5 video sehari. Lepas tu saya schedulekan. Dia tak penat, cuma penat sehari tu. So saya macam mana kita nak longkan dia. So saya letak selang dengan gambar tu. Function tak function. So yang mana yang nak pakai strategi tu boleh pakai. Dan macam mana nak tambah ilmu, macam mana nak konsisten kan, tanpa perlu rajin. Boleh dapatkan ebook dekat bio, free je. Dapatkan ebook tu secara free. Boleh download. Let's go.